Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid tingkatan 3 bagi sesi 2025. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak memperkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama cikgu Nurul Syafawani binti Mazuki, boleh panggil cikgu Syafawani. Topik pembelajaran kita pada hari ini adalah kata sendi nama. Sendi nama ni ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dan ayat. Cikgu dah senarakan beberapa contoh kata sendi nama dan juga penggunaannya. Yang pertama, kepada, akan atau terhadap. Ketiga-tiga kata sendi nama ni digunakan selepas kata adjektif yang menyatakan perasaan atau sikap. Contoh ayat yang pertama, surat ini ditujukan kepada Abu yang berada di kampung. Yang kedua, Devi suka akan rambutan. Dan yang ketiga, hukuman yang berat menanti terhadap pencuri itu. Kata sendi nama yang kedua adalah di. Di ni digunakan untuk tempat. Contoh ayat, pertandingan itu diadakan di Johor Bahru. Mana yang menunjukkan tempat? Menunjukkan tempat itu adalah Johor Bahru. Jadi penggunaan di ni sangat sesuai lah dalam ayat tersebut. Yang ketiga adalah daripada. Daripada ni digunakan untuk orang, perbandingan, asal kejadian, benda abstrak, pertentangan dan menunjukkan keanggotaan. Contoh ayatnya, surat itu saya terima daripada Osman. Osman tu adalah menunjukkan orang. Jadi perkataan ataupun kata sendi nama daripada ni sesuai digunakan dalam ayat tersebut. Kata sendi nama yang seterusnya adalah dari. Dari ni digunakan khas untuk tempat, arah ataupun masa sahaja. Contoh ayatnya, bola itu ditendang dari tengah padang. Tengah padang tu menunjukkan apa? Menunjukkan arah. Jadi bila arah, tempat dan masa, kamu perlu guna dari. Yang seterusnya, bagi atau untuk. Bagi atau untuk ni digunakan untuk menentukan sesuatu yang dibezakan daripada yang lain. Contoh ayat, sumbangan itu diberikan bagi pihak masjid. Yang kedua, hadiah ini adalah untuk emak. Yang seterusnya adalah dengan. Dengan ni digunakan untuk menyatakan maksud bersama-sama atau serta, bandingan setara, keterangan cara dan penggunaan sesuatu sebagai alat. Contoh ayatnya, hasil pendapatan yang diterima tidak setimpal dengan usahanya. Cikgu rasa setakat ini sahaja penerangan cikgu ataupun penerangan ringkaslah berkenaan dengan kata sendi nama. Cikgu juga ada sediakan latihan kata sendi nama. Kamu boleh buat di dalam buku tata bahasa. Cikgu harap kamu faham berkenaan dengan kata sendi nama ni, iaitu kata yang menghubungkan frasa nama dengan frasa-frasa yang lain ataupun yang menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi untuk penerangan yang lebih ringkas, cikgu akan terangkan semasa di dalam kelas nanti. Cikgu harap kamu semua dapat faham. Terima kasih dan Assalamualaikum.